Puteri reformasi ini tak tumpah seperti bapanya yang sukakan kontroversi dan cerita-cerita sensasi. Nurul Izzah, kalau dah tahu tak setuju dengan pelantikan semula Azam Baki, kenapa perlu umum di sosial media? Bukankah lebih efisien kalau cakap terus dengan ayah sendiri, yang juga Presiden PKR dan juga Perdana Menteri Malaysia? Tak payahlah nak tunggu wartawan, tak perlu keluar kenyataan panjang-panjang. Pergi masuk je dapur, tanya time papa tengah minum teh tarik tu. Papa, kenapa you sambung kontra Azam Baki? Kan senang tanya macam tu. Ataupun call je lah. Katanya ekosistem keluarga itu mesra, cepat dan lebih mudah akses. Tapi entah kenapa lebih selesa menggunakan media dan juga wartawan. Bukan di rumah atau di mana-mana tanpa media dan juga wartawan. Diorang ni lebih suka trending, berbanding berunding. Kan? Nak tegur kononnya demi integriti. Tapi kenapa dah macam yang terpaling hero depan orang ramai? Awak tu dah jadi kerajaan. Gunalah saluran kerajaan. Lepas tu anak beranak pula tu. Gunalah saluran kekeluargaan. Ni masih nak guna cara media seperti anak dengan ayah tu. Macam pembangkang dan kerajaan pula. Reformasi bukan sekadar terpekik-pekik. Reformasi. Bukan. Tapi kena konsisten dalam tindakan realiti. Pada masa yang sama, guna saluran yang lebih mudah dan tepat. Guys, kita tengok dulu siapa yang telus dan siapa yang cuma pandai berdrama politik. Bapak Borek, anak rintik.